DAP perlu tetap teguh dengan prinsip asalnya dengan berani menyuarakan kebenaran, bertanggungjawab atas setiap tindakan yang diambil dan tidak sesekali berkompromi mengenai kepentingan rakyat. Penasihat Kebangsaan DAP Lim Guan Eng menjelaskan bahawa meskipun DAP menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, parti tersebut tetap berpendapat bahawa masih ada ruang untuk penambahbaikan bagi memastikan kejayaan negara tercapai. DAP perlu terus berpegang kepada prinsip asalnya, berani menyuarakan kebenaran, bertanggungjawab atas tindakan dan tidak berkompromi dalam soal kepentingan rakyat, ujarnya. Menurut Lim, walaupun DAP menyokong penuh kepimpinan Perdana Menteri, mereka percaya Anwar mampu melaksanakan lebih banyak usaha demi kejayaan negara. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa DAP tidak pernah meninggalkan prinsip, idealisme dan perjuangan asal parti meskipun kini berperanan dalam kerajaan. Susulan itu, bekas ahli MKT UMNO Isham Jalil memberi reaksi di Facebook berkata, "Itu hari bukankah kata dan ugut nak tarik sokongan dan keluar kerajaan? Inilah DAP, cakap lain buat lain, ABCDSST Amdep mantap," sindir Isham.